Hari itu keluar berita Ramly Burger tutup 2 outlet dia dekat R&R, Paguh dan juga Seremban Utara selepas 10 tahun beroperasi. So ramai nampak, habislah Ramly Burger. Adakah mereka tengah struggle? Jawapannya tidak. Itu menunjukkan bahawa kewangan mereka lagi bagus. Jualan tahunan mereka masih lagi 1 bilion ke atas dan keuntungan mereka masih meningkat. Ramly Burger diasaskan oleh Ramly bin Mokni. Tahun 1978, dia dan isteri dia, Syahlah Siah, mulakan bisnes dari rumah dengan modal cuma RM2,000 sahaja. Dia dapat idea bisnes ini masa dia bekerja kat Pasar Raya. So dia nampak ada peluang untuk hasilkan produk untuk Bumi Putra. Rakyat Malaysia ragu-ragu, burger ni halal ke? So dari situ Ramly mula ambil peluang. Tapi pembiayaan yang dia apply RM7,000 tu kena reject dengan alasan orang Melayu mana minat burger. So tak nampak visible dia jalan kat situ. Ditambah pula patty pertama yang dia buat orang tak beli. Sambutan tak apa nak okey. Tapi dia tak give up. Dia buka store sendiri dekat Chowkit, jual patty dengan burger siap masak. Kat sini mula magic dia. Dia tweak burger ikut selera tempatan, lebih juicy, lebih berperisa, lebih burger tepi jalan kat Malaysia. Kat situ mulanya demand naik. Daripada 200 patty sampai terus jadi 3,000 patty sehari. 2 tahun lepas dia start dari rumah, dia tubuhkan syarikat. 1984 dia buka kilang dekat Bandar Tun Razak. Tapi kilang tu 5 tahun sahaja kapasiti dia dah penuh. Bila kapasiti penuh, dia pindah pula kilang 3 ekar dekat Batu Cave dengan production naik ke 1 juta patty sehari. Lepas tu dia expand banyak produk dengan nugget, sausage, meatball. Walaupun dah besar, dia tetap tak cukup kapasiti. Permintaan naik, pasaran luar negara nak lebih. Dia perlukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berani. Dia buat keputusan dalam sejarah syarikat dia yang paling besar untuk membina kilang 5.6 ekar dekat Pulau Indah. Kos tak kecil anak weh, 275 juta dengan bantuan pembiayaan dengan Agrobank dan juga Bank Pembangunan. Total expansion dia melangkaui nilai 500 juta. Dengan kilang ni, target dia untuk menghasilkan 6 juta patty sehari. Takkan tercapai. Hari ni kita nampak Ramly Burger, the branding itself memang sangat kuat dengan burger. Tapi dia bukan sekadar burger. Dia buka peluang pendapatan lebih daripada 30,000 usahawan mikro dan target nak bantu lebih daripada 100,000 usahawan. Dia dah bukan jual barang dah. Dia jual satu ekosistem. Burger tepi jalan pun boleh jadi kerjaya. So pengajaran untuk usahawan kita boleh nampak. Bila ada demand yang sangat besar, kebanyakan usahawan dia takut nak berkembang. Aku dah selesa takat ni, pasal apa aku nak lebih? Ramly tak. Dia terus scale. Walaupun dia perlu ambil risiko pembiayaan yang lagi besar. Dan last sekali, localize produk hang ikut cita rasa tempatan. Kalau hang buat shop sendiri, demand takkan ada. Dia buat ikut apa yang orang suka. Ramly Burger dia mula daripada rumah. Dah hari ni dia dah jadi empire makanan yang kegemaran rakyat Malaysia.